kembali bersama kami Off Track Record. Nama saya Danisha Alia. Nama saya Rabita Fina. So, Fina, ada apa kat Melaka ni? Melaka ada apa Jom kita tengok. Sampai Formosa Safari. Safari Wonderland juga mempunyai pelbagai kawasan tarikan. Mereka telah menyediakan peta untuk pelancong, kita ada kuda padi. Dia makan lobak merah saja. kami juga berpeluang memegang haiwan-haiwan di sana seperti ular, cicak dan ular sawah. Pihak Formosa Safari menyediakan trap untuk para pelancong ke zon yang lain. Persembahan yang terakhir kita tengok cowboy. Nisha, jomlah. Kenapa lah? Kenapa? Ya. Nampaknya kita kena pergi lokasi seterus kita. Okay, jom. Aku lapar. Wih, tengok tu. Kita dah sampai. Aku dah lapar. Kita dah sampai Sultan Salai. Sultan Salai terletak beberapa meter dari Tun Simpang 4 menjadi tempat destinasi makan tengah hari para pelancong. Ada pelbagai makanan, tapi saya tak tahu nak apa. Berkonsepkan layan diri juga. Nak makan dulu tau. Nak makan. Restoran ini beroperasi daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Dah kenyang. Jom kita balik. Mana boleh? Aku dah beli tiket kapal terbang dah. Ya ke? So, kita pergi travel lah ni. Ya. Jom. Kita orang dah sampai. Like Coach Airways. Kita punya flight dah sampai. Coach Airways berkonsepkan sebagai cawangan butik yang berkonsepkan kapal terbang. Ini sebenarnya kedai tau. Kedai ni tapi dia buat dalam kapal terbang. Bahagian hadapan mempamerkan beg tangan untuk para wanita. Bahagian seterusnya untuk para lelaki yang mempamerkan beg galas, baju dan kasut. Dan akhir sekali untuk bahagian customization, beg tangan. Itulah penghujung video. Jumpa korang episod seterusnya. Bye-bye. Jadi kita perlulah hargai setiap saat dan hargai orang yang ada, sebab itu yang membuat semua benda jadi bermakna. Perjalanan bukan sekadar sampai destinasi, tapi pengalaman yang kita kumpul sepanjang jalan.